So hari ini saya akan dendangkan ataupun bacakan atau jelaskan atau perincikan fakta lengkap yang membuktikan Pulau Pinang bukan milik Kedah di sisi undang-undang Malaysia maupun Perlembagaan Persekutuan dan sebagainya. Okey. Nah, ini atas permintaan ramai, termasuk ada orang politik yang pro pembangkang. Ya. Okey. Okey, saya buat mukadimah atau rumusan secara am ringkas. So, secara teknikal ada satu perjanjian di antara Sultan Kedah dan British East India Company. Pada masa itu ada satu syarikat British dikenali sebagai British East India Company, dan wakil kepada British East India Company itu adalah Francis Light. Okay. So ada satu perjanjian antara Kedah, Sultan Kedah mewakili Kedah, dan British East India Company, dikira British, pihak British lah. Dan ini saya akan rujuk sebagai perjanjian pertama. Okay. So perjanjian pertama Dan perjanjian ini membabitkannya mempajakkan Pulau Pinang kepada British. Maknanya Kedah pajak Pulau Pinang kepada British. Okey, itu perjanjian pertama. Kemudian menjurus kepada merdeka, dan untuk mendapat kemerdekaan, kerajaan persekutuan pada masa itu yang bakal terbentuk telah menandatangani atau memasuki perjanjian dengan British. Di mana kerajaan persekutuan telah mewarisi semua hak dan tanggungan British di tanah Melayu, dan ini termaktub dalam perjanjian kemerdekaan 1957. So ini antara kerajaan persekutuan dan British. So ini kita rujuk sebagai perjanjian kedua. Now, ini adalah dua perjanjian berbeza. Satu antara Kedah dengan British sebelum merdeka. Satu adalah antara kerajaan yang terbentuk dengan British sebagai sebahagian daripada proses mendapatkan merdeka. So, perjanjian Kedah dengan British sebelum merdeka tidak membabitkan kerajaan Malaysia atau kerajaan Malaya. Manakala perjanjian menjurus kepada kemerdekaan, di mana kerajaan Malaysia atau kerajaan persekutuan telah mewarisi semua hak dan tanggungan British di tanah Melayu ni, termasuk tanggungan di mana British bayar sejumlah wang tertentu kepada Kedah sebagai syarat kepada pajakan itu. Perjanjian itu tidak melibatkan Kedah. Bukan perjanjian antara kerajaan dengan Kedah. Tak ada membabitkan Kedah. Ianya antara kerajaan dengan British. Maka kerajaan dia iktiraf British ada tanggungan dulu dengan Kedah. Jadi sebagai sebahagian daripada perjanjian persekutuan untuk kemerdekaan, kita akan warisi tanggungan itu. Dia iktiraf bahawa British ada tanggungan, jadi dia warisi tanggungan British. Kerajaan Malaysia tak masuk perjanjian dengan Kedah, dan perjanjian ini tak melibatkan Kedah secara langsung lah. Walaupun perjanjian itu membabitkan tanggungan kepada Kedah, tetapi ianya bukan antara kerajaan dengan Kedah. Kedah tidak terlibat dalam perjanjian secara langsung. So ini adalah dua perjanjian berbeza, dan kerajaan Malaysia tidak menandatangani perjanjian baru dengan Kedah. Ia hanya mewarisi tanggungjawab kewangannya wujud dari perjanjian British. Yang ada selepas merdeka ialah undang-undang tertinggi Malaysia, yakni Perlembagaan Persekutuan. Dan Perlembagaan Persekutuan menetapkannya, jika anda baca bahasa keseluruhan dokumen perlembagaan ini, termasuk dia punya perkara-perkara, termasuk jadual-jadual, termasuk dengan persetujuan-persetujuan. Kalau kita nak lihat sejarah penubuhan
pembentukan perlembagaan ya dari Suruhanjaya Red. Jadi ada persetujuan membabitkan perbincangan dengan Raja Melayu dan sebagainya. Ya. Tidak ada mana-mana penetapan, rujukan, sebutan ya dalam mana-mana persetujuan dan apa yang menjurus kepada perlembagaan dan bahasa perlembagaan yang menetapkan atau membawa maksud Pulau Pinang seperti adalah milik Kedah atau tanah pajakan Kedah. Sebaliknya, semuanya menunjukkan dengan jelas Pulau Pinang seperti mana Kedah adalah sebuah negeri berdaulat. Maknanya, ataupun saya teruskan, tidak ada mana-mana bahagian dalam Perlembagaan Persekutuan atau dalam mana-mana Undang-Undang Malaysia hari ini yang dikaitkan dengan perjanjian pertama atau perjanjian kedua. Maknanya Perlembagaan Persekutuan ni ya, yang menjadi undang-undang tertinggi. Ya. Mahkamah ni dia tertakluk kepada undang-undang tertinggi. Bila mahkamah buat keputusan semua tu, dia bukan buat undang-undang sendiri. Dia tertakluk kepada undang-undang tertinggi. Dan undang-undang ini, Perlembagaan Persekutuan ataupun persetujuan-persetujuan yang menjurus kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan dan apa jua perkara yang berkait dengan Perlembagaan Persekutuan tidak merujuk kepada perjanjian Kedah dengan British atau perjanjian kerajaan dengan British. Tidak rujuk berkait dengan Kedah dan Pulau Pinang. Ini sekaligus bermakna isu Pulau Pinang merupakan tanah pajakan milik Kedah tidak lagi relevan dari sudut pentadbiran dari sudut Malaysia, dari kacamata Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat tidak relevan. Dan obligasi kerajaan Malaysia untuk membayar RM10,000 kepada Kedah tidak wajib atau mengikat dalam konteks perundangan Malaysia atau Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Katakan esok kerajaan berhenti membayar RM10,000 kepada Kedah. Ya, bayaran ni bukannya perjanjian antara Pulau Pinang dengan Kedah untuk bayar Pulau Kedah, tidak. Ini kerajaan Malaysia yang bayar Kedah. Sebab kerajaan Malaysia masa nak dapat kemerdekaan, dia iktiraf, orang British kata, kami nak beri kamu kemerdekaan. Untuk kamu dapatkan kemerdekaan, kami ada tanggungan kepada Kedah. Jadi kamu warisi tanggungan kami. Okey, dari faktor sejarah Malaysia, kerajaan Malaysia sebagai sebahagian daripada syarat untuk dapatkan kemerdekaan, dia iktiraf. Okey, ya, kami iktiraf. Dari sudut sejarah, British memang ada tanggungan dengan Kedah. Sebab korang ada perjanjian dengan Kedah. Bukan kita ada perjanjian dengan Kedah. Kerajaan tak ada perjanjian dengan Kedah. Langsung tak ada. Kosong, tak ada ya. Jangan putar belit. Tak ada perjanjian kerajaan dengan Kedah. Tak ada. Tapi kami iktiraf, kamu ada tanggungan. Oleh kerana kamu nak beri kami kemerdekaan, jadi kami bersetuju warisi tanggungan kamu. Okey? So itu perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan British. Okey, kami warisi. Kami sambung bayaran. So itu adalah bayaran simbolik. Sebagai menghormati Kesultanan Kedah, sebagai mengiktiraf sejarah Kesultanan Kedah, apa yang telah berlaku dan sebagainya. Jadi lepas merdeka, kerajaan sambung bayar RM10,000 sebulan. Itu cerita dia. Okey? Tapi perjanjian untuk bayar tu adalah dengan British. Akhirnya bila dapat merdeka, Malaysia dapat merdeka, dia perlu undang-undang untuk tadbir negara. Semuanya tertakluk kepada undang-undang tertinggi, iaitu Perlembagaan Persekutuan yang turut British telah bantu wujudkan bersama Malaysia. So ada perbincangan-perbincangan dengan raja-raja Melayu, negeri-negeri dan sebagainya, parti-parti politik ke arah pembentukan Perlembagaan Persekutuan dan dengan British. Di dalam perlembagaan itu, dia tidak rujuk kepada mana-mana perjanjian berkenaan pajakan, berkenaan perjanjian kerajaan untuk teruskan bayaran. Dia tidak rujuk apa-apa berkenaan dengan Kedah dan Pulau Pinang sebegitu rupa, ianya boleh ditafsir sebagai Pulau Pinang milik Kedah.
Kesultanan Kedah dan mana-mana negeri tidak membuat tuntutan kepada negeri-negeri lain di dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada rujukan atau apa-apa bahasa atau apa-apa perkara atau apa-apa klausa yang berbunyi, ya, negeri ini milik negeri itu. Tidak ada. Maknanya secara tidak langsung Kedah sendiri mengiktiraf Pulau Pinang sebagai negeri berdaulat. Ya? Sebab apa yang berlaku selepas British dah berundur ialah apa-apa yang British tetapkan sebagai undang-undang pentadbiran tidak lagi relevan. Yang relevan Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa yang berlaku di bawah zaman British tu tidak lagi relevan. Yang relevan ialah Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang Malaysia atau Malaya pada ketika itu, atau Persekutuan Tanah Melayu. Itu yang menjadi payung besar dari sudut perundangan, di mana mahkamah kena ikut, negeri kena ikut, semua kena ikut. Dan di dalam payung itu, dan atas pengiktirafan juga Kedah secara tidak langsung, kerana dia tidak bangkitkan dalam persetujuan-persetujuan yang dicapai untuk membentuk payung besar yang dikenali sebagai perlembagaan itu, Pulau Pinang adalah negeri berdaulat. Jadi kalau dia ada tuntutan terhadap Pulau Pinang, itu di bawah British, itu perjanjian dengan British. Tak ada kena mengena dengan kerajaan Malaysia atau selepas merdeka. Dan Malaysia pula tak ada perjanjian dengan Kedah. Malaysia tak payah iktiraf perjanjian antara Kedah dengan British. Dia cuma buat perjanjian dengan British untuk mewarisi, ya, sebagai pengiktirafan bahawa ya, kamu telah masuk perjanjian itu, jadi kami warisi obligasi anda. Kami iktiraf benda tu telah berlaku, jadi kami warisi obligasi anda, kami teruskan bayaran. Tapi kalau esok kerajaan berhenti bayar, adakah kerajaan telah melakukan satu kesalahan kepada Kedah? Tidak. Itu antara Malaysia dengan British. Tapi ia tidak gugat kedaulatan negara. Dari sudut Malaysia dengan kerajaan Malaysia dengan Kedah, kami tak ada perjanjian. Kalau kami tak nak bayar itu, kalau British tak puas hati, dia bolehlah tanya kami, mengapa kamu tak teruskan obligasi. Tapi kami dengan kamu tak ada perjanjian. Dari sudut Perlembagaan Persekutuan, ianya jelas. Ya, kita bukan di bawah pentadbiran British lagi. Kita bukan dijajah British lagi. Kita dengan kita je. Kita kerajaan Malaysia. Jadi, buat apa rujuk British lagi? Di bawah kerajaan Malaysia, di bawah pentadbiran Malaysia, di bawah struktur pembentukan Malaysia, Pulau Pinang adalah negeri berdaulat. Buat apa kami nak rujuk perjanjian kamu dengan British? Itu faktanya. So, ini mukadimah dia, rumusan dia. Tapi kalau kawan nak lebih terperinci, saya bacakan sedikit lagi, ya. So, perjanjian ni dimasuki antara Kesultanan Kedah dengan Francis Lah yang mewakili syarikat India Timur British. Ya. Ia melibatkan pajakan di mana Sultan Kedah tidak menyerahkan Pulau Pinang secara kekal, sebaliknya memberi pajakan kepada British dengan bayaran tahunan sebagai balasan. Perjanjian pajakan itu tidak menetapkan tempoh masa tertentu atau tarikh tamat. Jadi di dalam media sosial ni, ramai yang duk kelentong putar belit. Ada yang kata 100 tahun, ada yang kata 200 tahun, itu semua mengarut. Dia tak ada tempoh dan dia tak ada tarikh tamat. Ya, British pada awalnya bersetuju membayar $600 Spanyol. Apabila British mengambil alih seberang Perai, jumlah bayaran tahunan ditambah kepada $10,000 Spanyol. Dan apabila kerajaan Malaysia mewarisi, kita bayar RM10,000. Walaupun secara teknikal dalam perjanjian, ianya disebut pajakan, British kemudian mentafsirkannya sebagai penyerahan kekal. British telah tafsirkan sebagai penyerahan kekal. Okay? Nah, ada orang kata British telah tipu dan sebagainya, itu terbuka kepada tafsiran. Tetapi dakwaan British ataupun anggapan British atau tafsiran British bahawa pajakan Pulau Pinang itu adalah penyerahan kekal, tidak pernah dicabar. Ya. Sebelum merdeka atau menjurus kepada merdeka. Dan yang lebih penting lagi, itu perjanjian Kedah dengan British. Lepas merdeka,
apa jua dengan urusan antara Kedah dengan British tidak lagi relevan sebab Kedah bersama Malaysia dan British bukan lagi pentadbir Malaysia. Jadi Kedah kena rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan. Dalam proses perangkaan Perlembagaan Persekutuan, Raja-Raja Melayu dirujuk. Negeri-negeri dirujuk. Persetujuan-persetujuan dicapai. Kedah tidak membangkitkannya dalam mana-mana persetujuan yang telah menjurus kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan, di mana Kedah telah beritahu Pulau Pinang milik kita. Sebaliknya, apabila Pulau Pinang diiktiraf sebagai negeri berdaulat dalam bahasa Perlembagaan Persekutuan, Kedah tidak membantah. Jadi apa yang Kedah ada dengan British sudah tidak relevan. Secara tidak langsung, Kedah juga telah iktiraf seperti mana British dulu tafsirkan bahawa Pulau Pinang bukan milik Kedah. Kalau Kedah rasakan, British sudah tidak mahu mentadbir, sekarang kita akan tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan kita kena beritahu, Kedah milik kita, Pulau Pinang milik kita, tak ada. So, ia tidak relevan. Okay. Malaysia, apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, dia ada perjanjian warisan. Sebenarnya, bila Malaysia capai kemerdekaan, dia telah proses untuk dapat merdeka ni adalah menerusi perjanjian kemerdekaan dan ordinan kemerdekaan di mana ada perjanjian, ia merangkumi satu perjanjian warisan di mana Malaysia kata, okey, kita iktiraf. Ya, kita tak, Malaysia tak ada, kerajaan Malaysia ni dia bakal nak mentadbir negara. Jadi bukan British lagi yang tadbir. Kalau British tadbir, kerajaan Kedah bolehlah pertikai, Pulau Pinang ni milik kita. Tapi Pulau Pinang, Kedah tak pernah pertikai. Tapi bila British dah pergi, kerajaan Kedah tidak boleh pertikai dari kerajaan Malaysia sebab kerajaan Malaysia tak masuk perjanjian dengan Kedah. Yang masuk ialah British. Jadi Kedah, dia kena beritahu awal-awal pada masa nak bentuk perlembagaan. Sebab selepas merdeka, semua tertakluk di bawah perlembagaan. Kita beritahu, Pulau Pinang ni milik kita. British dulu kita masuk perjanjian, jadi kena iktiraf benda. Tak ada. Dia sebaliknya, secara tidak langsung setuju. Dia tidak ada sebut apa-apa yang mencabar bahawa Pulau Pinang bukan milik dia. Dia tidak cabar. Jadi semua bersetuju Pulau Pinang adalah negeri berdaulat. Raja-Raja Melayu pada masa itu tidak ada apa-apa di dalam perlembagaan, persetujuan-persetujuan yang dicapai yang kita boleh lihat termaktub di dalam perlembagaan yang bunyinya atau klausa ataupun perkara ataupun jadual di mana bunyinya Kedah ada tuntutan terhadap Pulau Pinang atau apa-apa yang boleh mengaitkan hak milik Pulau Pinang kepada Kedah. Tak ada. So, maknanya apabila kuasa pemerintahannya telah berpindah kepada kerajaan Malaysia, kuasa pentadbiran, maka isu Pulau Pinang ni tanah pajakan bukan urusan kerajaan atau perlembagaan atau apa-apa. Pulau Pinang negeri berdaulat. Kedah tidak ada hak ke atas Pulau Pinang. Jadi jika Kedah mahu Pulau Pinang dan dia nak ungkitkan pajakan, isu pajakan, pertama awak perlu faham bahawa bila dia sampai ke mahkamah, mahkamah ni tertakluk kepada Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan. So mahkamah, awak boleh beritahu mahkamah, awak tengok dia bayar pajak kan? Mahkamah, dia akan rujuk balik. Ya, betul. Ini kita biar mahkamah tentukan. Saya alu-alukan tindakan mahkamah yang dibawa oleh Sanusi kerana ini adalah satu peluang untuk membenarkan mahkamah membuat tafsiran supaya orang-orang ni semua jelas. Mahkamah pada saya, mahkamah berkemungkinan teramat tinggi akan menjurus kepada satu keputusan di mana dia akan beritahu, ya, memang tanah ni pada masa, kalau ikut sejarah, dia diberi sebagai pajakan. Tetapi dan Malaysia membayar 10,000 sebulan. Tetapi obligasi Malaysia ni adalah atas perjanjian Malaysia dengan British.
Obligasi kerajaan Malaysia ni bukan atas perjanjian kerajaan Malaysia dengan Kedah. Tak wujud perjanjian itu. Jadi jika selepas merdeka, jika Malaysia tidak mahu bayar Kedah RM10,000, Malaysia tidak menyalahi Kedah, tidak melanggar apa-apa perjanjian dengan Kedah, tidak melakukan sesuatu yang salah dari sudut undang-undang. Kerana di dalam rangka undang-undang Malaysia, termasuk especially undang-undang tertinggi perlembagaan, benda ni tidak wujud. Tuntutan Pulau Pinang, apa-apa yang boleh mengaitkan Pulau Pinang dengan Kedah sebegitu rupa, ianya boleh menimbulkan persoalan adakah Pulau Pinang berdaulat ke tidak wujud. Perjanjian untuk bayar Kedah RM10,000 tidak wujud. Jadi kalau Malaysia tak mau bayar, kerajaan Malaysia tak mau bayar, dia tak bayarlah. Bukan nak kata kerajaan Malaysia bayar, ianya bukti Pulau Pinang adalah tanah pajakan atau Malaysia iktiraf sebagai tanah pajakan. Bukan. Sebab Malaysia bayar ialah sebagai syarat kemerdekaan. Dia ada perjanjian kemerdekaan yang meliputi perjanjian warisan, di mana kerajaan Malaysia bersetuju mewarisi obligasi British. Kerajaan Malaysia tidak iktiraf bahawa Pulau Pinang milik Kedah. Tak ada dalam perjanjian itu. Kerajaan Malaysia cuma iktiraf British telah masuki satu perjanjian. Dia ada satu obligasi. Dan obligasinya bayar jumlah ni. Jadi oleh kerana British kata, awak kena iktiraf bahawa kami telah masuk satu perjanjian dan kami bayar jumlah ni, jadi bila kamu ambil alih, kamu teruskan bayaran. Jadi Malaysia kata okey. So itu simbolik. Bukan nak kata kerajaan Malaysia iktiraf Pulau Pinang ni milik Kedah. Bukan kata kerajaan Malaysia iktiraf bahawa Pulau Pinang ini tanah pajakan Kedah. Ia adalah tindakan kerajaan persekutuan mengiktiraf faktor sejarah. Ianya lebih simbolik. Dan atas pengiktirafan faktor sejarah ini, kerajaan Malaysia telah bersetuju membayar RM10,000 sebulan. Itu cerita dia. So bila bawa ke mahkamah, itu akan, pada hemat saya, menjadi tafsirannya. Dan akhir sekali, bila tafsiran ini dibuat, kemudian nak buat keputusan Kedah ni milik, Pulau Pinang ni milik siapa, dia akan rujuk balik kepada perlembagaan. Dan bersandar kepada perlembagaan ini, Pulau Pinang adalah sebuah negeri berdaulat. Jadi ia akan jadi akademik. Hanya satu proses untuk memberi ruang kepada mahkamah untuk buat tafsiran yang tepat bahawa Kedah adalah sebuah negeri berdaulat. Itu pun kalau mahkamah rasa kes ini ada merit. Ya. Lainlah cerita dia kalau Kedah bukannya hendak minta mahkamah putuskan Pulau Pinang ni milik Kedah ke tidak, tetapi Kedah nak buat tuntutan kepada Pulau Pinang. Maknanya Kedah iktiraf Pulau Pinang di bawah Perlembagaan Persekutuan adalah berdaulat, tapi Kedah hendak tuntut Pulau Pinang berdasarkan perjanjian dia dengan British. Itu cerita lain. Jadi timbul persoalan, Kedah nak tuntut dari siapa? Kedah nak tuntut dari siapa? Pulau Pinang ni. Itu cerita lain lah. Itu kes lain. Kedah nak tuntut Pulau Pinang. Maknanya Kedah setuju, ya, Pulau Pinang bawah perlembagaan ni dia berdaulat. Tetapi mungkin Kedah bawa kes, dia kata kami nak tuntut kerajaan iktiraf bahawa pada satu ketika dulu Pulau Pinang ini milik Kedah. Jadi kami nak Pulau Pinang balik. Jadi dia nak lawan kerajaan lah. Jadi kalau kerajaan kata no, kamu fight. Itu kes lain. Tapi kalau nak minta mahkamah, Kedah ni, nak sahkan Kedah ni milik Pulau Pinang, jadi mahkamah dia akan rujuk Perundangan Malaysia. Perjanjian lama sudah tidak relevan kerana ia tidak tersebut dalam Perlembagaan Malaysia atau skop Undang-Undang Malaysia.
Dan itu perjanjian antara Kedah dengan British. Ia tidak relevan di bawah Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Malaysia. Kamu ada perjanjian dengan British, why is it relevant to us? Ia tidak mengikat kepada Malaysia. Ia tidak mengikat kepada Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Malaysia. Jadi mungkin ada pihak yang cuba kaitkannya dengan, tapi tengok kerajaan dia masuk perjanjian kemerdekaan, dia ada perjanjian warisan. Kalau ia pun nak rujuk kepada itu adalah perjanjian antara Malaysia dengan Britain. Dan perjanjian itu bukannya untuk di mana Malaysia iktiraf bahawa Pulau Pinang milik Kedah. Bukan. Ianya Malaysia mengiktiraf bahawa British pernah masuk perjanjian. Dan kemudian British ada obligasi dan sebagai syarat untuk merdeka, Malaysia setuju warisi obligasi itu. Maknanya dia iktiraf dari sudut sejarah, ya memang British ada masuk. Dan dia ada bayar benda tu. Jadi kami teruskan bayaran itu. Itu antara Malaysia dengan British. Ya. Bukan dan mahkamah kemudian boleh berkata, ya. Dan bila British pada masa itu buat tafsiran bahawa Pulau Pinang sebenarnya bukannya tanah pajakan tetapi tanah yang dilepaskan, tidak ada apa-apa bentuk, ya, rungutan ataupun protes dari kerajaan Kedah, ya. Dan apabila nak masuk merdeka dalam pembentukan Perlembagaan Persekutuan, benda ini tidak digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada persetujuan yang menggariskan bahawa Pulau Pinang ini milik Kedah dalam pembentukan atau perangkaan Perlembagaan Persekutuan. Ia tidak tersebut. Jadi mengapa Kedah diam? Ya. Jadi secara tidak langsung Kedah telah iktiraf Pulau Pinang sebagai negeri berdaulat. So itu cerita dia lah. Now, saya ulang, saya alu-alukan Sanusi bawa benda ni ke mahkamah sebab semua tafsiran ni akan dibuat. Jadi ada orang kata ini adalah satu permainan. Ianya dibuat sebab nak menjelang pilihan raya, sebab ianya boleh digunakan sebagai modal pilihan raya. Lantaklah saya tak nak buat spekulasi itulah, tapi saya alu-alukan sebab tafsiran-tafsiran akan dibuat. Dan kebenaran akan terselah dan kemudian isu ni boleh mati. Ada yang putar belik dalam media sosial, dia kata, oh jangan, pihak yang mempersoal adalah yang mempersoal tindakan mahkamah ni menderhaka kepada Sultan. Kau pergi baca titah Sultan. Titah Sultan adalah satu titah yang bagus dan saya junjung kasih titah Sultan Kedah. Ianya amat baik. Sultan Kedah mahu benda ini diperbincangkan dari faktor sejarah supaya ianya diselami, supaya pemahaman dia lebih baik. Itu lebih kurang bunyi dia. Supaya kita dapat faham sejelas-jelasnya apakah fakta sebenar. Itu sahaja. Yang banyak berlaku di media sosial ialah putar belik. Putar belik. Regi buta sejarah. Kalau ada sesiapa yang tidak setuju, awak akan diserang oleh laskar cyber. Dan saya tak tahulah berbayar ke tidak, tapi mereka pro pembangkang, pro PAS. Dan kononnya, pajakan tu dah habis 100 tahun, 200 tahun. Ada yang kata 200 tahun, ada yang kata 100 tahun nak habis. Sebab itu, kononnya sebab itu kerajaan kalut. Mana ada tempoh dalam perjanjian tu? Mana ada tempoh? Mereka duk putar belik di media sosial nak cari ruang untuk serang kerajaan. Mereka lontar isu ni. Isu ni bagus sebenarnya. Sekarang kita bawa ke mahkamah, saya sokong Sanusi bawa ke mahkamah. Jangan dolak dalik lagi, bawa ke mahkamah. Biar mahkamah buat tafsiran. Okay? Tapi bila kerajaan jawab, atau bila sesiapa yang cuba tegakkan kebenaran seperti saya, regi hadam DAP. Mereka cari jalan untuk serang sesiapa yang pertahankan dan secara tidak langsung serang kerajaan. Dan bila kerajaan kata no, Anwar kata no,
Raya kata no, Pulau Pinang bukan milik Kedah. Oh, mereka tak faham sejarah, mereka ni apalah. Kemudian mereka masuk perkauman di media sosial. Negeri, itulah negeri Cina, ada ramai Cina, India sana. Takkan kita nak dengar cakap dia, so dia masuk perkauman. Dan nampaklah ini adalah pentaksub ke pro pembangkang ke, ya, atau laskar cyber ke, berbayar ke tak berbayar ke, organik ke, saya tak tahu. Dan sambil itu putar balik. Oh, perjanjian dia 100 tahun. Perjanjian dia 200 tahun. Perjanjian antara Kedah dengan Malaysia. Mana ada perjanjian antara Kedah dengan Malaysia? Tak ada. Perjanjian antara Kedah dengan Britain adalah. British adalah. Tak relevan dah. Selepas perlembagaan. Ya. Masa nak merdeka, Kedah tak suarakan. Oh, Pulau Pinang ni milik kami. Benda tu tak termaktub dalam mana-mana perjanjian persetujuan yang menjurus kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Malaysia, tak ada, tak tersebut. Apabila dibincang dengan raja-raja Melayu berhubung dengan perlembagaan persekutuan di mana negeri Pulau Pinang dalam bahasa perlembagaan adalah negeri berdaulat, tidak dikaitkan dengan perjanjian dengan British semua. Tak ada disuarakan, tak ada dituntut bahawa ianya perlu dimasukkan secara bertulis, tak ada. Jadi tak ada apa-apa dokumen yang mengikat kerajaan Malaysia kepada perjanjian Kedah dengan British. Ya, kalau nak kata Malaysia masuk perjanjian dengan British untuk bayar, ya, Malaysia, tapi awak kena faham dalam perjanjian kemerdekaan atau perjanjian warisan, Malaysia bersetuju mewarisi obligasi British, maknanya dia iktiraf. Ya, kamu dulu bayar banyak ni, kamu dulu masuk perjanjian dengan Kedah, jadi kami iktiraf kamu telah masuk perjanjian, jadi sebagai syarat untuk merdeka kami sambung bayar. Tapi itu Malaysia dengan British, bukan dengan Kedah. So lepas merdeka, British dah tak berkuasa. Kalau Malaysia nak berhenti bayar Kedah, dia boleh berhenti, tapi sebagai simbolik, sebagai rasa hormat kepada Kesultanan Kedah, dia terus bayar. Tapi dia tak payah bayar. Malaysia tidak membayarnya, dan dalam perjanjian dengan British dia tidak kata kami iktiraf bahawa Kedah ni milik Pulau Pinang milik dia. Tak ada. Kerana kerajaan yang tertubuh dalam proses penubuhannya, parti-parti yang terlibat termasuk raja-raja terlibat dalam pembentukan perlembagaan. Dalam situ mereka dah iktiraf Pulau Pinang sebagai negeri berdaulat. Jadi dia tidak iktiraf bahawa bayaran 10,000 itu adalah bayaran pajakan. Dia tidak iktiraf benda tu. Tak pernah iktiraf. Tak ada dalam bahasa perlembagaan. Tak ada mana-mana pengiktirafan bahawa 10,000 yang dibayar tu adalah wajib dan adalah wang untuk pajakan. Tak ada. Ianya simbolik. Simbolik sahaja. Boleh dihentikan. Ya. Ini yang korang kena faham lah. So ini anyway pemahaman saya dan saya kongsikan. Apa pun, biar mahkamah putuskanlah bila Sanusi membawanya ke mahkamah, dan saya galakkan Sanusi buat secepat mungkin. Secepat mungkin. Supaya benda ni dapat ditafsirkan.